Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam koperasi. Selamat menyambut Hari Koperasi Antarabangsa, Co-op Day dan Bulan Koperasi Kebangsaan kepada seluruh warga koperasi di Malaysia serta rakan koperasi di seluruh dunia. Dua sambutan ini membawa semangat yang sama, iaitu memperingati dan meraihkan sumbangan besar gerakan koperasi kepada pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Co-ops Day yang disambut pada Sabtu pertama bulan Julai saban tahun adalah satu manifestasi perpaduan global yang menyatukan lebih 1 bilion anggota koperasi di seluruh dunia. Di Malaysia, sambutan ini diteruskan dengan Bulan Koperasi Kebangsaan BKK sebagai medan menghargai kejayaan koperasi tempatan dan memberikan pengiktirafan kepada koperasi yang terus menyumbang kepada negara. Istimewanya, sambutan Bulan Koperasi Kebangsaan juga menyaksikan sejarah penting gerakan koperasi dengan sambutan Hari Koperasi Negara. Sambutan pada tahun ini juga penting kerana Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB telah memberikan pengiktirafan sebagai tahun ini Tahun Koperasi Antarabangsa dengan tema Koperasi Membina Kesejahteraan Kejagat. Co-op Build the Better World. Sebagai Presiden Angkasa, saya berbangga melihat peranan aktif Malaysia dalam gerakan koperasi serantau dan juga antarabangsa. Angkasa bukan sahaja memimpin koperasi dalam negara, tetapi turut menjadi peneraju di peringkat antarabangsa melalui kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat global kepada angkasa melalui International Cooperative Alliance, Asia and Pacific, ICAP maupun ASEAN Cooperative Organisation, ACO. Melalui platform-platform ini, Malaysia memainkan peranan penting dalam membentuk dasar perdagangan koperasi serantau, memperluaskan jaringan pasaran dan menyokong pertumbuhan koperasi rentas sempadan. Kita juga menjadi antara negara yang menggerakkan transformasi koperasi ke arah amalan mampan melalui penarafan ESG, pemerkasaan koperasi belia dan pengukuhan struktur tabir urus koperasi. Akhir kata, marilah kita terus memperkukuhkan gerakan koperasi sebagai platform ekonomi rakyat, memperluaskan kerjasama serantau dan membina masa depan yang lebih adil, inklusif dan mampan. Sekian, terima kasih. Selamat menyambut Hari Koperasi Antarabangsa dan Bulan Koperasi Kebangsaan.